Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Dunia Mak-Mak. So, lamanya Dunia Mak-Mak tak ada video kan? So, hari ni nampak tu. Kita berada dekat Kampung Paya. Kampung Paya? Segamat Johor. Sekarang kita berada dekat dalam kebun peria. Ni Mama Lina lupa lah ni. Ni ada yang besar. Ada yang masih belum lagi kita boleh panen. Ada yang kita dah boleh panen. Panen tu apa? Kita dah biasa. Ni boleh kan? Ya. Tu boleh. Kita dah tinggalkan, dah ingat tak boleh. Ni boleh. Tu Mama Lina tengah ambil. Ayah ambil ke tu turun kat ni? Banyak weh. Ni simpan dulu. Masya Allah. Banyaknya. Apalah aku kau? Tu yang jatuh. Nampak ni? Tak, itu dah dia dah. Jalan, jom kita jalan lagi. Jom kita jalan lagi ke belakang. Berapa besar ni kebun ni? Ya kan? Cik, ni boleh. You lepas-lepas. Ya, Wah ingat tak boleh. Wah takutlah mau angkat. Ya, nanti. Itu tak boleh. Boleh ke? Boleh tapi Gairah. Berat dah. Itu boleh ambil tu, tak boleh jual pun. Kalau dah bengkok macam tu kan. Kita ambil apa sayur. Dia bengkok macam tu tak boleh jual. Tu dekat Tira. Ini boleh dah. Banyak kau Cik dah orang. nampak dah. Ni boleh buat Cik benih dah ni. nampak dah. Tu dah. Apa benda? Ni ambil. Masya Allah. Banyak busat ni. Ini banyak busat Mai besarnya. Mai sini tunjuk dulu. Tu nampak. Ini duk kata kalau jumpa macam ni buang kat tengah. Oh ya ke? Ya. Macam tu. Tadi dia masuk sini. Itu dia dah kena sengat pianggang tak? Tak apa itu Acu nak. Itu dah pianggang dah sengat dia tu. Ya ke? Tu Acu nak buat benih. Kalau nak buat yang gemuk kau tu kan ada juga Nah. kalau masak gemuk. Nak bagi mamak tak bakar. Bagi ayah. Senang hidup ni. Bagi ayah dah. Oh senang hidupnya. Banyak korang. Tak larat dah aku. Banyak korang. Ya Tuhan. Wah dah tak larat dah. Mai sini, I pula yang ambil. Aku tak nak ambil gambar pun tak larat dah. Pasal Tira je. Buang tengah. Acu nak pergi. Ui, korang tengok tu. Besar mana buah dia. Besar-besar tau. Acu Kak Cik nak pergi duduk. Tu Mama Lina dah tak larat. Dia tak sihat. Tak larat dah. Kita tukar orang. Okay. Kita ambil sendiri, kita tak nampak mana yang boleh, mana yang tak. Ni boleh kot Itu boleh. Boleh. Tu nampak tu. Buah dia. Besar tau ladang ni. Kira ladang ni kan. Tengok ni. Banyak buah. Bergayut-gayutan. Ni boleh kot. Kan? Boleh tak? Boleh dah. Pelik. Tapi ni semua layak sini kan? Kita rasa sendiri. Petik. Cut. Petik peri katak korang. Ni. Peri katak. Masya Allah. Allahu Akbar. Tak boleh jadi petani. Tak boleh jadi. Tak boleh jadi petani. Macam tu je. Ni boleh kot? Ya, Ika. Boleh ke tak? Macam boleh besar lagi. Belum kan? Dia boleh besar lagi kan? Cik gemuk.
Yang gemuk-gemuk. Ni gemuk. Ni bukan gemuk. Boleh. Bu, yang ni boleh ke? Oh. Okey. Tinggal je, biarlah. Jom kita pergi tempat lain pula. Ah, ni bu. Tersorok, tersirat. Ni. Ni besar. Meh. Ha, ada sarang laba-laba. Hai laba-laba. Bawah tak ada. Tengok bawah ni apa benda tak pakai. Bawah tak ada bu. Ni. Oh, tak ada. Dah kot weh. Ni ada lagi satu. Nah. Nah. Ni pun kena buang dah ni. Ni dah macam apa? Kuning ni kan? Buang dia. Buang kat tengah. So kita dah sampai ke penghujung lorong ni. Gelap sebab baru pukul 7 korang. Baru pukul 7. Kau. Ni Tira. Besar Tira oi. Kita tengok. Nampak buah dia. Banyaknya buah. Kecil kot. Dia dekat gemuk kan. Geram tengok buah dia. Terbaring-baring kat atas tu pun ada. InsyaAllah.